Kopi mungkin datang dalam bentuk serbuk atau sachet dan dipasarkan sebagai kopi ideal dan dijual pada harga yang tinggi dengan alasan ia adalah kopi berkualiti tinggi dan datang dari, contohnya, biji istimewa. Tetapi sebenarnya, kopi ini mungkin ditipu dan ditambah dengan perkara lain selain kopi. Sebelum kita tahu apakah perkara utama yang digunakan untuk menipu kopi, kita tahu bahawa petani memerlukan 1,500 biji kopi untuk menghasilkan hanya setengah kilo kopi berkualiti tinggi, dan mereka harus mengumpul biji kopi masak dengan cepat dalam masa 24 jam. Dan sudah tentu tugas ini sukar dan memerlukan pekerja mahir kerana ia dilakukan secara manual, dan pekerja memilih hanya biji masak yang berwarna merah tua. Atau kopi yang lebih murah dihasilkan melalui penuaian mekanikal. Jadi biji kopi masak dan tidak masak dituai pada masa yang sama dan diproses bersama, dan ia akan menjadi kopi berkualiti rendah, kerana kita tahu tahap kematangan biji memberi kesan besar pada rasanya, selepas dituai. Ia mesti dihantar serta-merta ke kilang pemprosesan, dan sebarang kelewatan boleh menyebabkan kerosakan buah atau perubahan rasa biji. Di kilang pemprosesan, biji dihamparkan di bawah matahari selama beberapa minggu untuk kering, kemudian kulit dikeluarkan, atau masa dipendekkan dengan memproses biji melalui mesin yang memisahkan kulit daripada biji. Selepas itu, dengan merendam biji dalam air, kulit dipisahkan sepenuhnya daripada biji. Kemudian biji kopi diperam dalam tangki besar berisi air. Ia kekal dalam tangki dari 12 hingga 24 jam kira-kira. Tujuannya ialah menanggalkan lapisan melekit atau kulit. Apabila proses penapaian selesai, biji dibilas dengan melalui saluran air tambahan untuk menjadi sedia pada masa hadapan untuk peringkat pengeringan. Biji dikeringkan di bawah sinar matahari atau boleh dikeringkan secara mekanikal. Warnanya hijau, kemudian dipanggang dan warnanya bertukar kepada perang, kemudian ke peringkat penyejukan dan pengisaran. Beginilah kopi asli dihasilkan. Tetapi baru-baru ini, kekurangan kopi akibat perubahan iklim telah meningkatkan kemungkinan bahawa kopi kisar yang kita gunakan mengandungi bahan lain, dan apabila dikisar dan dicampur dengan kopi, mungkin sukar untuk mengetahui kehadiran benda asing. Mari kita kenali bahan utama yang ditambah kepada kopi. Perkara utama ialah akorn. Selepas buah owak dituai, biji direbus, kemudian dikupas dan dipotong. Selepas itu, ia dikeringkan di bawah matahari selama 24 jam, kemudian dikisar dan dipanggang dan ditambah kepada kopi tanpa pengetahuan pelanggan. Sudah tentu, serbuk owak boleh digunakan sendirian sebagai pengganti kopi. Anda boleh mendidir satu sudu kecil serbuk owak dalam secawan air dan anda boleh meminumnya. Dan ia tidak mempunyai kesan kesihatan berbahaya seperti yang dinyatakan oleh sumber perubatan. Malah sebaliknya, ia mempunyai banyak manfaat kesihatan. Malah, sesetengah orang membuat minuman yang terdiri daripada 50% serbuk owak dan 50% kopi dan meminumnya sebagai campuran kegemaran mereka. Dan serbuk owak boleh digunakan dalam perkara lain selain kopi, sebagai pengganti tepung dalam penai. Contohnya, memang benar bahawa ramuan ini tidak biasa dan bermanfaat, tetapi adalah hak pengguna untuk mengetahui bahawa syarikat telah menambah serbuk ini kepada kopi. Tetapi malangnya, kita perhatikan bahawa syarikat tidak menjelaskan perkara ini pada pek kopi, dan pengguna menyangka dia minum kopi yang diperbuat daripada 100% kopi. Juga, antara perkara pelik yang mungkin mereka tambah kepada kopi ialah gandum. Gandum dipanggang dengan cara yang sama seperti biji kopi dipanggang, kemudian serbuk gandum dicampur dengan serbuk kopi dan dijual sebagai kopi asli yang diperbuat daripada biji kopi tulen. Dan antara perkara pelik yang mereka tambah kepada kopi ialah biji kurma. Proses dilakukan dengan mengeluarkan biji kurma, kemudian membasuh dan mengeringkannya, dan memanggangannya, dan sebaik sahaja biji panggang sejuk dan warnanya bertukar kepada perang kemerahan, ia dikisar dengan teliti sehingga mendapatkan serbuk yang sepadan dengan kopi kisar. Dan untuk memastikan mendapatkan serbuk yang benar-benar halus, serbuk ditapis dengan penapis yang sangat halus dan dikisar semula, kemudian serbuk biji kurma ditambah kepada kopi, dan sukar untuk membezakan bahawa kopi ini mengandungi biji kurma. Sudah tentu, sesetengah orang mendidir serbuk biji kurma kisar pada api perlahan atau meminumnya sebagai pengganti kopi. Sesetengah mengatakan rasanya hampir dengan rasa kopi, dan sesetengah orang menganggapnya sebagai pilihan sihat tanpa kafein, dan sesungguhnya sumber perubatan memaparkan satu set manfaat kesihatan untuk kopi biji kurma, termasuk ia adalah sumber kaya dengan antioksidan, kaya dengan mineral dan vitamin, dianggap sebagai alternatif sihat kepada kopi, dan berfungsi menggalakkan kesihatan sistem pencernaan.
Sesetengah kilang menghasilkan kopi biji kurma secara terbuka dan memaklumkan tentang perkara ini melalui label, dan ini sudah tentu tidak menjadi isu. Isu adalah dengan syarikat yang menambah biji kurma kepada kopi tanpa memaklumkan pelanggan. Selain perkara yang kami sebutkan, syarikat mungkin menipu kopi dalam banyak cara, seperti menambah barley, pelbagai jenis kekacang seperti kacang kuda dan kacang soya, dan kadang-kadang habuk kayu, seperti yang dilaporkan oleh Business Insider dalam laporannya, dan inilah malapetaka besar. Sudah tentu, bukan hanya jenama kopi murah yang mengandungi tambahan, kilang besar juga mungkin menggunakan beberapa bahan tambahan tanpa menyatakannya dan menjualnya pada harga yang tinggi dengan alasan ia adalah kopi yang datang dari biji kopi yang jarang atau istimewa. Dan malangnya dalam perkara ini khususnya, mudah untuk menipu pengguna. Apa sahaja yang anda bayangkan dipanggang, dikisar dan ditambah kepada kopi, dan ini mengurangkan kos kopi untuk kilang, dan dengan itu menjana lebih banyak keuntungan, kerana sudah tentu harga biji kopi jauh lebih tinggi daripada sebarang biji lain. Tetapi soalan terakhir, bagaimana kita boleh melindungi diri kita daripada penipuan ini? Banyak penipuan kopi sebelumnya sukar dikesan jika kopi kisar dibeli. Tetapi untuk melindungi diri anda daripada penipuan, anda harus membeli biji kopi keseluruhan dan mengisarnya di rumah, kerana menipu biji adalah lebih sukar daripada menipu kopi kisar. Saya, sebagai contoh, membeli kopi dari membeli biji kopi keseluruhan dari mereka. Juga, anda harus membeli biji kopi tidak berperisa sehingga anda biasa dengan rasa asli. Kadang-kadang mereka membumbuinya dengan kapulaga, kemenyan dengan banyak sehingga sukar bagi pelanggan untuk membezakan rasa. Kopi tiruan boleh yang hangus, kerana terdapat minyak dalam biji kopi yang tahan pemanggangan, tidak seperti biji kurma, jadi jika rasa kopi hangus, ini mengesahkan terdapat bahan tambahan ke atasnya. Sudah tentu, di sini kita telah sampai ke penghujung video ini.